50 waktu solat bahagi dengan 24 jam. Agak-agak boleh buat ke? Jadi dalam peristiwa Mi'raj, Nabi telah melepasi 7 lapisan langit bertemu dengan para Nabi terdahulu. Kemudian Jibril membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke satu tempat namanya Sidratul Muntaha. Tempat tu lebih tinggi lah daripada 7 lapisan langit. Kita ingatkan dah tinggi dah 7 lapisan langit. Ini angkasa kita yang kita baru tengok daripada NASA ni pun, entah-entah satu lapis langit pun tak lepas lagi. Jadi di Sidratul Muntaha itu, Nabi menerima wahyu secara langsung, direct, daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang perintah solat. Tetapi yang mengejutkan, asalnya Nabi menerima 50 waktu solat dengan kepatuhan baginda sallallahu alaihi wasallam, terima tanpa banyak soal, kemudian turun melalui lapisan langit yang dulu, yang tadi tu kan. Lalu dekat langit tempat Nabi Musa tu, Nabi Musa tanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu?" Maka Rasulullah menjawab, "Aku telah diberi perintah 50 waktu solat." Nabi Musa kata, "Umat kamu tak akan sanggup menanggung waktu solat, 50 waktu solat." Cuba kita kira, 50 waktu solat bahagi dengan 24 jam. Agak-agak boleh buat ke? Terima kasihlah kepada Nabi Musa kerana menasihati kepada Nabi Muhammad supaya diringankan bilangan waktu solat tersebut. Maka Nabi naik semula ke Sidratul Muntaha, maka minta izin dengan penuh adabnya tentang pengurangan waktu solat. Maka dikurangkan 5 waktu solat. Jadi nak tahu lebih lanjut tentang Isra' Mi'raj, jangan lupa follow saya, Muallim Muda Izzat. Akhirat tujuan utama, dunia jangan dilupa.